Amalan mengadakan majlis perkahwinan pada bulan Syawal sering menjadi pilihan ramai kerana masih dalam suasana Aidilfitri dan memudahkan ahli keluarga berkumpul. Namun berbeza pula kisah seorang wanita ini apabila perancangannya untuk berkahwin tidak dipersetujui keluarga bakal mentua. Menerusi luahan di media sosial, dia mengakui berasa sedih dan tertekan kerana keluarga teman lelakinya menolak tarikh perkahwinan antara bulan Ramadan hingga Aidiladha kerana kepercayaan jodoh tidak panjang dan boleh membawa malang. Dia menyatakan perasaannya bercampur sedih, marah dan geram apabila melihat orang lain tiada masalah berkahwin dalam tempoh tersebut namun terpaksa bersabar, apatah lagi dia tidak mempunyai bapa dan banyak bergantung kepada pakciknya dalam urusan perkahwinan. Menurutnya lagi, teman lelakinya sudah menyuarakan perkara itu kepada keluarga tetapi masih tidak mendapat persetujuan terutama daripada datuknya. Lebih merumitkan keadaan, dia sudah membuat tempahan dewan mengikut tarikh dalam tempoh tersebut untuk majlis sebelahnya namun tetap ditolak oleh pihak keluarga lelaki walaupun dia merasakan wajar untuk menentukan tarikh majlisnya sendiri.